Jom membaca bersama 10 minit adalah satu langkah pertama ke arah menjenama inisiatif membaca dengan tujuan menjadikan satu budaya membaca di kalangan murid dan guru. Antara objektif program ini ialah murid dapat meningkatkan minat membaca untuk mencintai dan mendalami ilmu pengetahuan. Selain itu, program ini menggalakkan murid untuk membaca pelbagai bahan bacaan dan melatih pengawas pusat sumber melibatkan diri dalam program PSS sambil mengeratkan silaturahim antara pengawas pusat sumber dengan warga sekolah. Semoga program dan amalan Muni Jom Baca Bersama untuk 10 minit dapat diteruskan dan menjadi penanda aras murid proaktif dan berilmu.